Jangan tinggalkan amalan ni kalau tak nak terlepas pahala khatam Al-Quran. Sebelum itu, save video ni supaya anda ada rujukan amalan yang mudah tapi pahalanya berlipat kali ganda. Nabi SAW bersabda, maksudnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surah itu, iaitu surah Al-Ikhlas, setara dengan 1/3 Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari nombor 4726. Maksudnya, kalau anda baca surah Al-Ikhlas sekali, sama ada pada waktu siang ataupun malam, anda akan dapat pahala seperti membaca 1/3 Al-Quran. Kalau baca 3 kali, anda akan dapat pahala seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Jadi, kalau sehari anda baca 12 kali surah Al-Ikhlas, maksudnya anda akan dapat pahala seperti 4 kali khatam Al-Quran. Kalau seminggu, 7 kali 4 bersamaan dengan 28 kali khatam Al-Quran. Kalau sebulan, 30 kali 4 bersamaan 120 kali khatam Al-Quran. Kalau setahun, 365 kali 4 bersamaan 1460 kali khatam Al-Quran. Subhanallah, banyaknya. Hanya dengan usaha beberapa minit sahaja setiap hari, jumlah kebaikan menggunung banyaknya. Cuba komen dah kalau anda dah amalkan amalan ini.